Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akashah bin Muhammad Syukur daripada kelas pengantar warisan. Ingin membentangkan sebuah haiwan ataupun seekor haiwan yang mana merupakan haiwan ni rare di Malaysia kerana terdapat di Canberra Highland iaitu di Malaysia, iaitu adalah siput api. Siput api merupakan satu siput yang paling jarang dan paling susah nak jumpa di dunia ini sebab hanya terdapat di satu tempat saja, iaitu di Canberra Highland. Nama saintifik siput itu adalah Platyma tweedi, yang pertama kali ditemui di Telom Valley pada tahun 1938, sebuah daerah di Canberra Highland, Pahang, Malaysia. Pernah ditemui di Temenggong dan juga Kelantan. Namun siput tersebut mati kerana tidak dapat beradaptasi dengan cuaca tersebut di kawasan itu. Menurut pakar pemeliharaan Encik Jun Kinford daripada Universiti Malaysia Sabah mengatakan spesies siput ini merupakan sangat menakjubkan kerana hanya dijumpai pada radius 100 km di Canberra Highland sahaja. Siput api ini hanya dapat hidup di persekitaran yang lembap, sejuk dan juga berkawasan hujan tropika. Kerana kalau kawasan yang panas, dia akan mati. Kita perlu hutan yang terletak cukup tinggi pada kawasan awan terbentuk, sekurang-kurangnya 1000 meter daripada permukaan laut. Siput api ini juga boleh membesar sehingga diameter 7 cm dan kakinya merah terang menyala. Itulah kerana dinamakan sebagai siput api. Bagi kepada peminat-peminat siput di seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia, pastinya siput ini menjadi kegemaran masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia dan juga masyarakat dunia. Spesies ini juga semakin pupus kerana hanya terdapat di satu tempat sahaja dan satu daerah di Canberra Highland dan di Melbourne. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.